Korang selalu tanya aku macam mana nak dapat tiket flight murah bila nak travel. Yang pertama, jangan beli last minute. Kalau boleh, beli 3 bulan sebelum travel atau lebih. Lagi awal, lagi jimat. Yang kedua, korang kena tengok musim. Contoh kalau korang nak pergi Jepun musim summer, time ni tiket flight memang murah. Yang ketiga, beli tiket flight masa promo. Macam sekarang ni, Air Asia tengah buat promo gila-gila untuk tiket domestik dan antarabangsa. Tempoh booking sekarang sampai 19 Oktober 2025 je tau. Dan yang keempat, kalau korang beli tiket flight time tarikh yang aku sebut tadi, korang boleh dapat diskaun up to 50% kalau korang add on baggage. Sebagai contoh, tiket flight daripada Kuala Lumpur ke Johor Bahru, harga baggage untuk 15 kilo baru RM10. Syarat korang nak dapat harga baggage murah macam ni, korang kena add on siap-siap masa korang beli tiket flight dekat Air Asia Move. Korang kena booking dari sekarang sampai sebelum 19 Oktober 2025. Travel period dia dari 1 Mac sampai 30 November 2026. So korang dah boleh plan siap-siap dah trip korang untuk tahun depan. Macam biasa, korang jangan lupa like, comment, save video ni. Apa-apa pun, jom ikut aku travel.